datang ke dalam rancangan Bijak Urus Wang. Bijak Urus Wang merupakan sebuah rancangan yang memberikan fakta mudah tentang cara menguruskan keuangan anda. Menetapkan matlamat keuangan adalah sangat penting dalam perancangan pelan keuangan anda. Anda perlu mempunyai matlamat keuangan yang perlu dicapai sebagai dorongan supaya anda berjaya dalam merealisasikan pelan perancangan keuangan. Jika kita mempunyai matlamat keuangan, kita akan lebih berpada-pada dalam berbelanja selagi matlamat kita belum tercapai. Kami akan berkongsi dengan anda ilmu bagaimana untuk menetapkan matlamat keuangan dan melaksanakannya hingga berjaya. First sekali kita tengok aliran wang tunai kita. Setiap bulan macam mana kita kendalikan. Yang aliran wang tunai ini terdiri daripada wang masuk, wang keluar kan. Wang masuk tu berapa sumber ya? Dan kita kena pasti dan wang keluar tu kat manakah kita bayar setiap bulan tu. Dan bila kita tetapkan matlamat keuangan pula untuk kena pasti apakah keperluan keuangan di masa-masa depan. Perkara paling penting dalam merancang keuangan adalah menetapkan dahulu matlamat keuangan. Selepas itu, disusuli dengan merancang dan diikuti dengan pelaksanaan. Banyak faktor yang menyebabkan duit kita bocor setiap bulan dan faktor utama berlakunya kebocoran ini ialah apabila anda tiada matlamat keuangan. Untuk merangka satu matlamat keuangan, anda perlu fokus pada sesuatu yang hendak dicapai supaya anda tidak akan tersasar dari matlamat anda. Alright, dengan menetapkan matlamat kewangan ni, dia sebenarnya memberikan kita satu fokus supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita nak. Tanpa ada matlamat kewangan, seramai orang sebenarnya mereka terapung-apung, mereka tak tahu apa sebenarnya tujuan mereka. Apa tu matlamat kewangan? Contohnya berapa simpanan saya nak capai, apa rumah yang saya nak miliki, apa hutang-hutang macam mana saya nak selesaikan. Ini adalah matlamat-matlamat supaya kita tak tersasar jauh daripada apa yang kita inginkan, insya-Allah. Matlamat kewangan seharusnya sesuatu yang lebih realistik dan mampu dicapai. Dalam merealisasikan matlamat tersebut, disiplin adalah kunci utama. Satu daripada 10 rakyat Malaysia mengaku bahawa mereka tidak mempunyai disiplin dalam pengurusan kewangan. Jadi dekat sini kita dapat rumuskan bahawa disiplin merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam kita mencapai objektif kewangan. Kerana itu bila melibatkan kewangan, perkara pertama yang semua orang perlu tekankan adalah mereka harus mempunyai matlamat kewangan dan bagaimana ingin mencapai matlamat kewangan melalui disiplin yang tinggi. Dalam menetapkan matlamat keuangan, anda bebas untuk mengatur mengikut kesesuaian ekonomi anda dan pastikan matlamat tersebut dicapai mengikut jangka masa yang telah anda tetapkan. Jangka masa pendek kita suka nak kenali dia sebagai matlamat yang kita tetapkan tetapi dalam tempoh 3 tahun ke bawah ya. So dalam tempoh 3 tahun anda inginkan sesuatu, kena pasti apa yang anda inginkan, letakkan jumlah dia dan akhirnya adalah macam mana anda nak dapat ke sana. So itu merupakan salah satu kategori jangka masa pendek lah. So kalau kita selalunya jangka masa pendek ni anda tak boleh masuk dalam instrumen keuangan yang ada risiko sangat. So kalau 3 tahun ke bawah kita kata simpan dekat tempat-tempat macam tabung haji yang tidak ada risiko tinggi atau SSPN, benda-benda yang kita tahu tidak akan hakis wang yang kita simpan. Malah dia akan beranak, tapi beranak tak banyak sangatlah. So kalau ada orang beranak kembar 3, kembar 4, awak beranak 1 pun cukuplah. Macam itu lebih kurang. So duit kita tidak akan dikenakan risiko yang tinggi. So jangka masa pendek. Di antara pendek dan panjang tu ada sederhana jugalah. Tapi kalau kita tengok sederhana dulu, mungkin sederhana di antara 3 ke 5 tahun ya. So 3 ke 5 tahun dalam kerjaya kita tu kita dah letakkan down payment untuk rumah contohnya ya. So kita setkan minda, okey saya nak beli rumah jenis apa, saya perlu down payment berapa dan bagaimana saya harus capai down payment tersebut contohnya. So 3 ke 5 tahun adalah sederhana. Jangka masa panjang is melangkau 5 tahun ke atas. So itu termasuklah salah satu matlamat jangka masa panjang adalah persaraan kita.
So kalau anda sekarang usia 25, anda nak bersara usia 55, you ada 30 tahun ya untuk merancang. Itu masya-Allah bagus sangat. Kita betul-betul kena fikir masak-masak berapakah jumlah anda harus ada bila sampai usia pencen nanti. So jangka masa panjang perlu lebih banyak perancangan dan perlu kita serius dari segi kesesuaian melabur dalam instrumen yang tepat. Proses untuk mengurus dan mencapai matlamat kewangan ini bermula sebaik saja kita mendapat gaji setiap bulan dan fokus harus diberikan kepada simpanan terlebih dahulu. Ya, mengikut Financial Capability and Inclusion Study 2015 oleh Bank Negara Malaysia yang dijalankan setiap 2 tahun ini menyatakan lebih daripada 75% rakyat Malaysia tidak dapat menyediakan RM1,000 sekiranya berlaku kecemasan. So, satu lagi statistik juga menunjukkan, laporan yang sama juga menunjukkan 32% daripada rakyat Malaysia hanya boleh menampung kehidupannya untuk seminggu sahaja sekiranya kehilangan punca pendapatan. So, selepas tu sudah tak ada duit. So, maksudnya waktu kecemasan, katakan kehilangan kerja atau perubatan dan sebagainya, rakyat Malaysia boleh dikatakan tidak bersedia untuk menghadapi kecemasan. Dengan adanya matlamat kewangan, anda mampu mengawal perbelanjaan, membuat simpanan setiap bulan, melunaskan pinjaman pembelian seperti perumahan, kereta serta kad kredit. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak lagi ilmu yang akan kami kongsikan buat anda di luar sana. Anda boleh menetapkan seberapa banyak matlamat yang ingin dicapai. Setiap matlamat yang ditetapkan boleh diubah mengikut keadaan semasa dan ianya boleh berubah dari masa ke semasa. Apa jua matlamat anda, ia boleh menjadi kenyataan dengan adanya perancangan kewangan yang rapi. Selitkan juga matlamat untuk menambahkan aset dan mengurangkan liability bagi meningkatkan nilai harta bersih. Nilai harta bersih adalah hasil daripada aset dan liability lah ya. So kalau aset tu kita tahu adalah apa yang kita miliki seperti rumah, kereta atau pelaburan, dan liability tu di sebelah sudut lain dia berbeza dengan aset. Maksudnya liability ni adalah tanggungan atau hutang. Macam rumah tu, contoh kita beli rumah dengan nilai RM500,000. Hutang kita ambil pasal kita ada down payment ada EPF, hutang kita ambil katakan RM400,000. So RM500,000 nilai aset kita. Seandainya hanya ada aset rumah dan hutang rumah, nilai aset bersih anda adalah 500 tolak 400. So nilai aset bersih anda hanyalah 100,000 sahaja. Salah satu cara untuk melihat sejauh mana anda telah berbelanja setiap bulan sama ada berbelanja untuk menambah liability atau aset. Okey, nilai harta bersih ni ataupun dalam bahasa Inggeris ni adalah net worth, dia panggil net worth, di mana kita mula melihat apakah jangka ataupun bersih daripada apa-apa yang kita ada. Contohnya saya ada rumah. Kan rumah saya mungkin nilai dia RM500,000. Tapi adakah itu jangka bersih ataupun angka bersih untuk saya? Tak. Rumah nilai tadi dan ditolak dengan hutang yang mungkin kita ada. Mungkin saya ada hutang sebanyak RM300,000. Jadi jangka bersih ataupun nilai bersih adalah RM200,000. Itu maksudnya. Jadi untuk kita menilai, kita mula mengambil semua nilai terkini semasa. Nilai-nilai semasa dalam benda-benda yang kita ada. Contohnya kereta, rumah dan perkakas yang berharga dan banyak benda-benda yang dinamakan aset tadi. Kemudian kita juga mula meletakkan semua hutang-hutang yang terlibat. Contohnya kalau kereta tadi nilai dia kalau saya jual mungkin RM15,000 tapi hutang saya ada RM10,000. Jadi kita tuliskan balik hutang-hutang yang kita ada, termasuk je hutang-hutang yang mungkin kita telah ada. Contohnya hutang kredit kad, hutang bank, hutang personal loan dan sebagainya. Jadi kita ambil semua total aset tadi dan ditolakkan dengan total liability ataupun hutang-hutang tadi, maka lebihan itulah yang dinamakan nilai bersih. Itu kaedahnya lah secara simple.
Tujuan menyenaraikan segala aset dan liability adalah untuk melihat sejauh mana kedudukan kewangan anda setiap bulan dan perlu dikaji setiap tahun. Cara dia very simple saja. Satu, kita kena mula kata orang tu membayar hutang-hutang ni. Dan juga jangan menambahkan hutang. Dia memang bersangkut paut pada hutang. Biasanya kenapa nilai bersih tadi berkurangan adalah disebabkan hutang tadi. Itu yang biasanya. Dan sangat sedikit kerana faktor nilai susut contohnya. Contohnya kita ada kereta tadi kan. Kalau kita beli satu kereta, dia ada nilai susut dia. Mungkin hari ini kita beli RM50,000, tapi kalau kita jual balik dalam masa sebulan mungkin dah jadi RM40,000. Jadi untuk kita memastikan nilai bersih kita ni tinggi, kita jangan membeli liabilities ataupun benda-benda yang nilai dia akan bersusut. Sebaliknya kita tumpukan pada benda-benda yang akan bertambah nilainya. Dan kedua adalah kita mengurangkan ataupun membayar balik hutang-hutang dengan cepat, dengan segera. Jadi ini akan menjadikan nilai bersih kita ni bertambah dengan cepat. Setiap perkara yang anda belanjakan pasti ada alasan tertentu. Ada kalanya sehingga terpaksa berhutang. Pastikan anda melunaskan hutang dengan konsisten setiap bulan. Itu memang Masya Allah disiplin yang amat tinggi. Disiplin yang amat tinggi dan of course kecekalan untuk menepati apa yang anda telah tetapkan sebagai matlamat. So you kena betul-betul serius sebab setiap kita sebenarnya bila ambil hutang kena ada niat nak bayar. So kita letakkan berapa kita nak bayar tu dan pastikan ada orang dia bayar hutang kereta, hutang rumah, hutang pinjaman peribadi, hutang kredit kad contohnya. So dia senaraikan. Sekali satu ketika dia dah habis bayar hutang kredit kad. Ansuran yang diletak dalam kredit kad tu sepatutnya dicampur kepada ansuran yang seterusnya. Maksudnya dulu dia bayar hutang kredit kad 200 dan katakan hutang kereta 300. Sekarang dah habis kredit kad yang 200 tu, bulan ke depan tu dia kena ambil 200 tu campur 300 yang dia bayar kredit kad tu. So sekarang dia bayar kredit kad 500. So itu mempercepatkan lagi tahap dia bayar balik hutang. So ini dipanggil istilah dia panggil snowball effect. Macam kita baling bola salju kan bawah bukit. As bola tu turun-turun dia akan membesar. So kita harap kita punya bayaran balik pada hutang kita akan membesar dan kita akan lupuskan hutang dalam masa yang lebih cepat. Pengurusan kewangan yang konsisten diikuti dengan matlamat kewangan yang anda tetapkan dapat membantu cara anda berbelanja. Okay, kalau nak kata-kata nak berjaya dalam pengurusan kewangan ni kena ada tabiat yang baik dan tabiat yang paling penting kalau kita katakan money management ni kena ada matlamat. So menetapkan matlamat tu antara satu yang paling penting sebab kajian kami juga menunjukkan mereka yang ada matlamat kewangan ni lebih berjaya dalam pengurusan kewangan ni. Apa-apa fasa dalam hidup ni kita kena ada matlamat. So pentingnya ada matlamat ni. Ingat perkara pertama yang perlu anda lakukan untuk menstabil dan mengukuhkan kedudukan kewangan anda adalah menetapkan matlamat keuangan. Bina matlamat keuangan anda dengan betul dan tepat. Bina aset supaya dapat menutup segala liability. Pastikan ia dilakukan dengan teliti, konsisten dan merangkumi semua aspek perbelanjaan serta simpanan. Matlamat kewangan yang anda tentukan hari ini adalah untuk menjamin kedudukan kewangan yang kukuh pada masa hadapan. Semoga segala ilmu yang kami kongsikan dapat membantu anda menguruskan kewangan anda dengan lebih bijak dan matang apabila membuat keputusan di masa hadapan. Jangan lupa bersama kami lagi dengan lebih banyak topik dalam merancang pengurusan kewangan yang lebih bijak di dalam Bijak Urus Wang. Menetapkan matlamat kewangan adalah sangat penting dalam perancangan pelan kewangan anda. Dan faktor utama berlakunya kebocoran ini adalah ianya liability. Okey. Pastikan ia dilakukan dan mengurangkan liability dan boleh ke bang?